Muaz, kau Ya. suka makan masak lemak apa? Masak lemak ayam, ikan keli macam-macam lah. Okey, kali ni Kak nak buat ikan masak merah. Ikan apa? Ikan merah masak lemak cili padi. Ui, ini first time saya try ikan merah masak lemak cili Kebetulan semalam pergi pasar, murah pula ikan merah, kita belilah. padi. Alang-alang kan. Macam mana orang nak buat dia tu kan? Macam biasalah kalau masak lemak cili padi, kita guna yang basic je. Kunyit dengan cili padi. Kita tumbuk-tumbuk. Tumbuk kasar. Tumbuk lagi otentik orang kata kan. Betul. Lepas tu kita lebur je dalam periuk, masukkan air sikit, lepas tu masuk santan. Gitu je. Gitu je. Mudah Tapi je. memang mudah, tapi masak lemak ni kita kena guna api perlahan, lepas tu kena selalu kacau. Kenapa kak? Barulah santan tu tak berketul-ketul. Oh, kalau tidak orang cakap santan tu tak pecah lah. Kan dah tak cantik kita punya masak lemak. Betul, jadi potong-potong. Kan. Tengok ni cantik kejadiannya kan. Gitu. Ui, nanti mesti nak tambah warna ke kak? Lupa aku masukkan mangga muda. Ui, mangga muda. Mangga muda pula. Ada yang mangga muda. Kita racik, bukan, kita parut halus. Kalau nak buat besar sikit pun tak apa, tapi aku nak yang racik-racik ni lah, senang nak makan. Dah sekali suap je. Dah mendidih semua tu, bolehlah masukkan ikan yang kita goreng tadi. Siaplah kita punya ikan merah masak lemak cili padi. Ada pula mangga muda. Sedap weh. Ingat makan, ingat rasa.